Salam sejahtera, saya Gayatri Ratna Kumar dari SMK Miharja. Hari ini saya ingin memberikan pandangan saya berkaitan dengan 5 ciri murid sejahtera. Ciri yang pertama ialah beradab. Murid perlu berbudi bahasa, menghormati guru dan bertanggungjawab terhadap tindakan mereka. Ciri yang kedua ialah berilmu. Murid perlu berfikiran kreatif dan mampu mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, murid sejahtera juga dikatakan sebagai murid yang berkemahiran iaitu menguasai kemahiran komunikasi, teknologi dan kerja berpasukan. Selain itu, murid perlu berdaya tahan. Murid yang berdaya tahan tidak mudah berputus asa apabila menghadapi cabaran atau kegagalan. Akhir sekali ialah berkeyakinan. Murid perlu yakin pada diri sendiri dan berani mencuba perkara baharu. Kesimpulannya, murid sejahtera memainkan peranan penting dalam generasi yang berjaya dan berkualiti. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Pembentukan sasiah yang baik perlu diterapkan sejak kecil lagi demi masa depan generasi yang lebih cerah. Sekian, terima kasih.